Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Hari ni 2 hari bulan, hari kedua ESC Ride Pusat Malaysia. So, hari ni kita berada di Gunung Stong. Betul kan? Gunung Stong kan? Okey. Kita nikmatilah hari ni, pagi ni di sini dulu sebelum kita akan gerak untuk breakfast. Dan kita akan bertemu lagi kawan-kawan kita yang lain. Okey, right. Dengan luncur. Patutnya kita nampak air terjun dekat sana. Tapi kerana kabus meliputi pagi, maka tak nampak lah air terjun tu. Oh, banyak punya sini. Okey, kita nak makan pagi hari ni di Warung Kak La. Kak La ni recommend daripada warga Dabung Cik Man. Betul tak Cik Man? Betul-betul. Hari ni kita berada di Warung Kak La. Kak La. Special dia ya, ayam pecik. Makan pagi ni lah. Makan pagi ni. Pagi ni Acah makan luar lautan. Ada rekut. Tak ada. Ali diet je, Ali tak makan benda. Hari ni baru Kelantan. Kelantan. Kelantan mak. Mana ada daya makan pulut kau. Kita try layang kona hari ni dengan ADI 2G. First time layang kona. Sampai naik cek enjin ha. Ya. Bye. Atas. Apa?
Impian Royal belum. Kita minum dulu ke sini. Wah. Minum. Buka dia. Soi. Apa ni? Dia. Ikan soi. Kita makan bekal ni di Tasik Manda ni pulut beli daripada Dabong kata. Ha, please. So dry your tears, I said I know woman no cry. Hey little darling, don't shed no tears. I said I know woman no cry. No woman no cry. Hey little darling, don't shed no tears, oh. No woman, no cry. Said I remember when we used to sit in a government yard in Trenchtown. And then Georgie would make the firelight. I said, like wood burning through the night. Okey, Assalamualaikum. Kita dah sampai ke restoran Tasik Aban Lenggong. Kita nak makan ikan bakar tilapia bakar. Jom. Molek.
makan malam hari ini. Ni Tadi dah makan ikan tilapia. Kita makan balik semula kepada ikan laut. Kita tunggu. Kita nak tunggu ikan piranha. Okey, malam ni makan tom yum ni. Ikan tiga rasa, ikan masam manis. Wah, dah ada orang ni takat dengan tu balik hari ni. Mana mau. Kan dia tak ada rumah. Dia ada motor. Dah tak ada. Ada sepupu Naim, pakai.